3 tips urus kewangan jika anda baru start bisnes. Bak orang kata newbies. Tips yang pertama, gunakan satu akaun khas, iaitu akaun untuk urusan keluar masuk duit bisnes. Dalam kata lain, anda tidak gunakan akaun peribadi. Salah tu tau. Jangan gunakan akaun peribadi untuk bisnes. Yang kedua, catatkan semua transaksi belian ataupun jualan yang berkaitan dengan bisnes anda. Walaupun RM1 tau. Catat semua supaya apa? Anda tahu berapa duit masuk, berapa duit keluar setiap hari. Yang ketiga, tetapkan bajet bulanan anda. So, anda kena tetapkan bajet anda. Anda kena jelas berapa bajet anda perlukan setiap bulan supaya anda tak terlebih belanja. So, itu antara tips. Kalau korang nak tips lagi, apa lagi, button sebelah ni kan, tekanlah like, tekan share, tekanlah komen. Kan kita berkawan bersama. So, nanti saya share akan datang. Berkawan dengan saya dulu.